Okey geng, ini adalah hasil dia selepas kita scrap propolis bihan tadi di bahagian atas dinding topping tu kan. Jadi bila kita buang tu, tengoklah topping kita tu nampak lebih luas. Kalau lah kata kita nak buat sesi penuaian madu pun dia jadi lebih mudah lah, sebab tidak ada sangat propolis yang mengganggu pada bahagian tepi ataupun bucu. Okey, dan ini adalah hasil dia lah, propolis yang kita scrap daripada bahagian bucu-bucu tepi dinding topping kita tu. Memang cukup banyak jugalah, ini dalam 300 gram ni. Boleh lah ni. Memang lama dah kita tak buat untuk kerja penyelenggaraan topping bagi membuang propolis yang lebih di bahagian tepi tadi kan. Dan untuk pengetahuan semua juga, untuk propolis yang lebih ni biasanya adalah propolis yang hasil kita sedut madu dulu-dulu. Kartu-kartu madu yang lama tu, huraikan dilah bentuk propolis untuk mereka pertahankan sarang tu. Okey, semoga perkongsian video pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, follow, komen dan repost.